Dalam Islam, menjadi imam adalah merupakan satu amanah. Dia bukan soal populariti ataupun kita buat tugasan tu untuk kandungan media sosial. Tak boleh lah apa itu. Itu sebabnya sekarang ni kita rasa macam tak senang bila kita tengok ada imam-imam yang buat live. Untuk apa sebenarnya? Sedangkan kita solat tu kita dah live dengan Tuhan. Apatah lagi kalau jadi imam, bacaan Al-Fatihah pun tak lepas. Sebab Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam solat. Jika imam tak mampu nak baca Al-Fatihah ni dengan betul, dia menjejaskan kesahan solat itu sendiri. Maka mungkin makmum terpaksa mengulangi semula solat tersebut. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar supaya yang paling baik bacaan Al-Quran lah didahulukan untuk menjadi imam. Inilah ceritanya di satu surau di pusat membeli belah di Putrajaya. Apabila makmum terpaksa mengulangi semula solat tersebut, bila dengar imam baca pun berterabur, iaitu seorang remaja dengar ceritanya, baguslah ya, dia memberanikan diri ke depan untuk menjadi imam. Ada keyakinan, tapi nampak gayanya mungkin tujuannya tak begitu tepat. Sebab dia nak buat live, mungkin dia nak tunjuk kat follower dia jadi imam. Jadi fenomena ini merupakan pengaruh media sosial sekarang yang kadang-kala mendorong orang untuk mencari perhatian, tapi caranya tak betul. Buatlah live benda lain. Tak usahlah ketika solat nak buat live. Apatah lagi jadi imam, baca pula tak betul. Laju je orang akan tahu. Dek kerana kopi itu menjatuhkan balik maruah kita. Jadi peristiwa kopi ini patutnya menjadi pengajaran lah kepada kita semua. Bukan maksudnya tak boleh nak jadi imam, tapi dahulukan dengan proses belajarnya.